Saya tak tahu apa saya nak buat kat sini. Jadi sila terangkan kepada saya apakah tugasnya. Nak K-pop. Apa tu? Saya pun tak tahu. First time dengar. Mantap lah. Saya dah K-pop dah lama dah graduate-nya. Graduate lah. Saya pernah tengok drama Korea dan pernah dengar lagu Korea, tapi saya taklah peminat fanatik. Aku ni dah tua tau. Perasaan kalau boleh nak ambil buat isteri lah. Kenal ni, alah. Ni yang pertama. Kalau dua lah. Tamat. Tamat. Salah. Kena sama lah. Ini sama dengan ni. Ini sama dengan ni. Ini nampak macam Girls' Generation. Tapi tak tahu nama dia lah. Jawapan tamat. Okay, ni Yuna. Bekas girlfriend Lee Seung-gi. Ini Crystal. Yang dating dengan Kai. EXO. Oh, dia jauh. Tengok, alah, kacang apa tak gelak dah benda ni. This guy looks different because dia pakai spec. Yeah, ni handsome. So handsome. Can I give up? Saya rasa saya dah. This one, kali ni saya yakin dengan diri. Ada berapa orang? 3. Ya Allah, salah lagi. Ya Allah. Maksudnya ni. Yakin? Ini sama. Ini pun sama kot. Betul ke? Of course lah, senang. Nak ikut debut pun boleh lah ni. Ni masa budak kecil sikit. Okey lah. Sekarang dia dah man lah. Okey, so Joongki masa dia... Ini masa dia tengah famous sekarang ni. Ini masa dia handsome juga. Ini masa dia baru-baru lah jadi pengacara music bank agaknya. Okey dah. Saya rasa saya dah boleh mengenali rupa paras orang Korea ni. Saya rasa di sini ada seorang je. Semua sama. Apa? Ini saya rasa saya betul. Weh, mana tadi weh? Tadi aku macam yakin je. Saya salah ke apa? Okey. Okey. Tak tahu. Final decision. Oh, ni susah. Ni susah. Ni pun mata nampak merah. Ni ikut. Okey, dah. Tamat. Muktamat. Okey dah. Kau ni buat halau lah. Ini confused. Speak to me, Jiwon. Apa? Tapi aku sure ni tu melawan. Okeylah, tamat lah. Betul. Rasa perempuan ni kalau dia lebih tua, dia jadi macam ni kot. Ni pun Girls' Generation. Betul ke? Betul. Hah? Ni tak? Sekarang ni kita tengok perbezaan daripada retina dia. Tahu retina? Adakah betul jawapan saya? Aku takutlah aku salah. Salah. Weh, ini paling susah doh. Sebab muka dia nah, kau letak tepi. Sama kan? Tak payah ambil yang senyum ni. Nampak adik-beradik. I feel great.
Sebab saya dah betul satu tadi. Ya Allah. Interesting jugalah like konsep ni kan. Nak tahu, nak lebih mengenali dia orang, kawanlah dengan orang yang minat cerita Korea. Awin, macam mana kau boleh kenal 13 orang ni? Macam mana ni? Muka sama je. Cakap, tengok rambut sama je. Tinggi pun sama je. Come on lah kan. Boleh lah ingat. Saya pun tak faham. Saya ada speciality kot.